Hai, selamat malam semua. Tadi sebelum balik tadi, Junior RC menghantar lori bomber untuk diservis esok lah kot dengan aset-aset dia di dalam masuk water pump, enjin dia, lepas tu dengan water pump lagi apa lagi cutter dia punya ni lah, mechanical part untuk menyelamat ada cutter dia, ada grinder untuk potong besi dengan potong pokok. Lepas tu water pump dia untuk bracket untuk untuk tarik air, cari punca air daripada sungai ke mana ke, dia akan tarik dan lepas tu dia akan return balik jadi air yang boleh digunakan untuk memadam okey. Yang ni dia punya kata tower macam tower crane yang dia ada bracket dia tu, basket dia tu, dia akan duduk situ. Lepas tu dia ada function juga kat situ. Lepas tu dia ada macam nozzle untuk tembak daripada atas. Okey, itu sedikit tentang lori bomber. Yang ni kita ada tetamu kita pada malam ni, adalah Abang Boyo kita, Cik Ya Cik Ya datanglah, Cik Mau, Cik Ja dengan Cik Da. Okey, Cik Ya tetamu kita pada malam ni. Cik Ya saya pandai Cik Ya, banding kita hantar kita hari ni. Cik Ya dari mana Cik Ya? Kita dari Penang. Kau Melaka ke? Melaka pun ada pun juga. Dia rumah Boyo, Zuboyo Melaka. Kita Melaka kita ni, Boyo Sungai Tinggi lebih kurang macam itulah. Okey, Cik Mau macam mana? Cik Mau ini kita macam biasa lah. Kalau ni hari ni tak banyak sangat aktiviti. Musim panas, tak boleh nak duduk luar sangat, panas. Saya takut kena stroke haba. Itulah. Sekarang pun air sungai pun panas. Itulah. Boyo kata panas lah. Ini kapal kita. Boyo kan. Jauh macam ni jauh kita dulu ni duduk tempat-tempat teduh lah. Macam Cik dah kita pun gitu lah. Si panas ni minum air banyak betul lah ya. Cik Boyo duduk dalam air je lah. Jangan ke mana-mana. Santai itulah. Tapi kita suka kubang. Boyo pun suka kubang. Aduh. Tak sangka pula Boyo pun suka kubang. Tapi dia suka bersendirian ni lah. Me time bagi kita self love. Alamak, Boyo pun tahu self love. Ingat kan manusia je tahu ada self love. Boyo pun tahu self love. Boyo awak seorang je dalam hati saya. Yo tayo. Itu Boyo darat ini Boyo darat. Cik Mau jangan terlalu suka sangat. Kita tak tahulah. Ya, saya tak tahu, saya terdengar tadi. Saya nak balik. Cik Mau awak ni
Takut kau. Tak takut, tapi ni baik-baiklah kita ni dah malam ni. Takut tidur luar. Betul. Jaga baik-baik Cik Mak ya. Okey, apa dengan kata apa ni, dunia RC hanya ada buat perubahan ni, itulah. Ada dengan cerita apa ni, dia orang ada buat perubahan sikit tentang dia punya penceritaan. Mungkin tapi prop sama je, tapi hanya mungkin ada pelakon baru ke, ada penambahan juga pelakon baru kot. Mungkin lah kot, mungkin ada segmen-segmen baru kan. Contoh macam apa macam podcast dipanggil tetamu baru, dia boleh bicara tentang kenderaan, jalan-geraan. Lebih kepada teknikal lah. Betul teknikal tahu teknikal ni tahu. Boyo ni hebat. Cuba tahu ni macam ni tak boleh ni, alam haiwan ni tak boleh. Nanti apa ni tak boleh ni, apa kita tak boleh cari makan lah ni Cik Jai. Boyo nak cuba tahu ni. Itulah dia baca hati jangan Cik Boyo. Okey. Lepas ni baca Boyo nak ke mana pula? Cik Ya nak ke mana? Itulah Bandin yang kata nak bawa pergi wetland. Itu tidak ada ke sana. Dia ajak kita ke sana kan. Dia kata tempat best. Cantik cantik pun wetland. Tu elok lah ni Cik kau pergi sana. Tempat pun tenang kan. Apa orang pun tak ramai. Betul lah. Ya, apa ni apa-apa alu kita ni. Itulah. Pun kita pun apa, dunia alam haiwan pun ada, tak lama lagi ada pembaruan juga yang kita akan buat. Benda host dia ada bertukar ke? Mungkin jugalah apa akan bertukar host ke, ataupun kita akan tukar prop ke belakang kan. Mungkin prop yang lebih menarik lagi. Ini tengok padang pasir je, apa pun tak ada kan, apa tak ada. Mungkin kita akan tetamu kita lepas ni kita akan bagi makan bagi makan apa tu, ayam kau apa ni kau tahu lah, dia orang bagi apa kacang ni kot, bagi kacang ni apa gitu ni pergi sarkas. Tak tahulah penganjur tengok bajet kan. Kau nak tanya aku ni, aku ni pun benda hostnya apa dia orang bagi kan. Kita nantikan dulu apa nanti kita punya program baru. Okey, jumpa lagi waktu yang sama besok. Tapi kita akan kekalkan yang ni sampai mungkin hujung bulan ni kot. Tengoklah kita. Okey, bye bye.